Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi saya dari Dr. Pentonik. Hari ini nak buat satu pemeriksaan kerosakan sistem ion. Kita buat dulu. Okey. Depan duduk ni ada satu model steam ion GC9630 milik Encik Farhan daripada Presin 17 Putrajaya. So model ni dia menggunakan steam generator boiler, so dia akan melalui 3 fasa pemeriksaan. Okey, 3 fasa pemeriksaan. So fasa pertama, so dia akan cek bahagian luaran. Dia akan cek lah apa saja material nampak, pecah ke, retak ke, sumbing, kotor, apa, hose dia berbalut ke apa ke, koyak ke, dia akan maklum dalam rakaman video ni. Okey, itu fasa pertama. So fasa kedua, dia akan buka, dia akan cek dalaman. So dia akan periksa 5 perkara menggunakan multimeter. Okey, selepas selesai fasa kedua, dah buat rekod. Okey, pasang balik, baru test on. Sebelum nak test on, so dia akan cek rintangan ke bumi. Dekat kepala plug ni menggunakan multimeter juga. Okey. Okey, so fasa pertama, so dia akan cek pemegang iron. Okey, ni pemegang iron. So pemegang iron dia akan pemeriksaan dia akan merangkumi ni inlay, ni housing inlay nama dia. Kedua, inilah housing printed. Okey, housing printed dia akan lebih fokuskan kepada bahagian sini, pemegang iron bahagian sini. Nak tengok ada retak menegak tak. Kalau retak melintang, dia boleh abaikan, dia akan abaikan, tak ada masalah. Tapi jangan retak menegak saja. Okey, kita tengok bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Lepas tu soft plate dan juga postcode. Okey, inlay. So inlay dia cantik, tak ada pecah, tak ada retak. Okey, cantik. Housing printed. So bahagian kanan sini dia cantik, cantik, tak ada. Bahagian kiri pun tak ada, pun cantik. Okey, bahagian lain, okey, alhamdulillah. So tak ada apa-apa. Okey. Soft plate, ni soft plate dia. So pembukaan soft plate dia cantik. Okey. Postcode. Okey, hostcode dia, so Encik Farhan dah balut dengan black tape. Okey, dia dah macam ni. Mungkin dah koyak lah. So Encik Farhan nampak. Okey, dia katalah Encik Farhan nak tutup, nak bagi nampak kemas, nak tutup. Okey, nak tutup dia, tak taruh ini. Dia dah jual ni. Okey, ni nama hose cover. So kos ni pun dia ada letak dekat link yang dia bagi ke Encik Farhan tu. Ni contoh pendek. So kalau dia pasangkan, so dia akan pasang dari pangkal sini sampai hujung sini. Okey, ini contoh, contoh pendek. Okey, kalau yang sebenarnya dia panjang. Okey, kalau tak nak pasang pun tak ada masalah. Kita cuma apa, perkhidmatan tambahan lain kalau berminat, tak berminat tak ada masalah. Okey, kepala plug. Okey, kepala plug nampak ni. Bahagian neutral dia dah cair. Nampak? Okey, so mungkin Encik Farhan tahu atau perasan. Okey, ketika dia cabut dia cabut kepala plug ni. Okey, lepas okey dinding, dia melekat. Dah susah nak keluar. Okey, dia susah nak keluar. Okey, bila terjadi macam ni, Didok sarankanlah Encik Farhan, okey, gantikan. Kalau Encik Farhan guna
direct ke soket dinding, periksa atau gantikan. Gantikan. Sebenarnya contoh ni contoh juga kalau Encik Farhan boleh nampak nampak tak kesan cair ni? Ada kesan cair. Nampak? Tapi ni bahagian live. Bahagian dalam nampak ni, bahagian dalam. Dia dah melepuh. Okey? Okey. Walaupun kalau tengok di sini dia tak ada spark, tak cantik, tapi bahagian sini. So sangat saran gantikanlah. Kepala plug ni pun sarankan juga Juga sarankan gantikanlah. Juga ada dua. Satu jenis yang murah. Dia ringan, dia murah. Dia bukan backlight, dia tak tahan panas. Okey, dari tu dia tak tahan hentakan. Okey. Anda kata Encik Farhan jadi buka kepala plug buka pasang, anda kata hentak, dia akan pecah. Okey. Yang jual heavy duty. Kalau berminat lah. Okey. Okey. So silikon pad untuk iron rest cukup 3, 1 2 3 cukup. Iron lock berfungsi. So tangki air. So dari mata kasar nak tunjuk sesuatu Cik Farhan atau bekas dia ke atau apa, dia tak pastilah. Nampak ni Cik Farhan agak goyang boleh nampak tak nampak benda serbuk putih tu? Serbuk putih. Sekejap, matikan lampu sekejap. Tu Encik Farhan nampak tak serbuk putih? Adakah bekas yang Encik Farhan guna? Kalau benda ni macam benda yang boleh dihancurkan ketika disejat, tak ada masalah. Kalau benda ni macam benda keras, so dia ada efek sikit lah. Efek dia bukan apa. So nanti kalau benda yang kecil ni, okey, nampak benda bergerak. Kalau tak dapat boiler tak dapat hancurkan dia, dia steam tu keluar, dia terikut. Okey. Kalau dia melekat pada dinding dalam ni, okey, satu dia boleh menyempitkan saluran steam wap. Okey. Kedua, kalau terlepas, so pakaian akan kotor. So nampak? Kalau bukan benda keras lah. Kalau benda keras, so dia jagalah. Okey. Tapi nanti kita buang ini. Okey.
Okey. Silikon pada tangki air ni, bawah tangki air cantik lagi. Okey. Tak ada kesan koyak. Okay, male inlet ada, silikon inlet ada. Okey, lalu kerosakan. So belah sini tak ada apa-apa. So sebelah sini pun tak ada apa-apa. Ini rinse cap. Okey. So kita akan tengok. Okay, ini rinse cap. Okey. Rinse cap, so Didok akan tengok mana dia. Okay. So rinse cap Didok akan tengok pertama silikon ring dia. Okey, kedua lubang pin, ketiga bodi plastik ni renggang atau tidak. Okey. So lubang silikon ring dia cantik, tebal lagi. Okey. Cantik. So lubang pin dia pun cantik. Okey. Bodi plastik dia okey, cantik. Okey, Didok akan cuba tarik sambil goyang. Bismillah. Okey, cantik lagi. Okey, alhamdulillah. Cantik. Okey. Jom tengok nombor siri. Okey, nombor siri. Nombor ni nombor siri So 1922 bermasuk tahun 2019. 32 enggak. 1932 bermasuk tahun 2019, minggu ke 32. Okey, 32 dalam lebih kurang dalam bulan 7. Bulan 7 atau bulan 8. Okey. Bulan 7 kan bulan 8 lah. Bulan 8 tahun 2019. Kalau nak dikirakan tahun 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So usia steam iron ni hampir 7 tahun berdasarkan nombor siri. Okey. Okey, fasa pertama dah lepas. Jom kita masuk fasa kedua. Kita buka, cek dalaman pula. Okey, jom tengok dalaman. Bismillah. Okey, macam biasa. Bila buka saja, so Didok akan fokus dua ni. Ni safety valve boiler dan juga body electro valve. Kita akan tengok nanti. Okey. Okey, safety valve boiler cantik, kuning keemasan. Okey. So tak ada tanda bocor dan tak ada tanda safety valve dia pernah terbuka. Okey, cantik. Kalau safety valve dia bocor, kebiasaan lah. Kalau safety valve bocor, kebanyakan dia, dia akan bocor bahagian sini. Bahagian welding dia,
Welding dia belah dalam tau, bukan belah luar. Okey, dia akan bocor kat sini. Jika bocor dalam tempoh yang lama, kawasan ni 1, 2, 3 dia akan karat. Okey, dia akan karat. Itu memang confirm bocor. Okey, kalau ni berubah color, sekarang kuning keemasan. Kalau dia ke arah gelap bermaksud boiler ni pernah kepanasan. Kalau kawasan lubang ni, okey, lubang ni dia ada putih-putih bermaksud safety valve ni pernah terbuka ataupun dia pressure rush yang terjadi dalam boiler ni melebihi paras tekanan yang dia mampu tahan. Contohlah dia mampu tahan 8 bar, 8 PSI. Contoh, tiba-tiba tekanan yang terjadi, okey, kalau melebihi 8 ni spring ni dia akan, sebab bawah spring tu ada silikon tau, dia pressure dia akan tolak. So bila pressure spring tu tak mampu menampung tekanan tu, dia akan terbuka, so dia akan bocor. Ni kalau pump dah ganti, baru wap nampak keluar bila model apa ni? Pump dah ganti. Pump dah ganti baru wap lambat keluar bila dah cukup panas. Bila dah cukup panas, apa lagi perlu ganti? Dia banyak nak tahu kan. Kapasitor dia nak tengok. Okey. Kapasitor dia pun boleh jadi. Kalau model GC86, okey, tiba-tiba steam lambat keluar, boleh jadi voltage tak cukup untuk melakukan trigger tu semua. Dia banyak kapasitor kena periksa. Kalau lambat pump, kenapa pump lambat? Wap lambat keluar, kenapa? Mungkin tengok model. Kalau boiler, tengok boiler tu tindak panas dia macam mana, cepat atau lambat. Dia banyak sebab. Periksa kapasitor dulu. Kapasitor kena periksa, kondisi boiler kena periksa. Dia cakap kita dah ganti ni, ni usah, dia susah. Macam mana pun sebelum nak ganti, benda asas yang perlu buat, periksa dan uji. So jujur minta maaf lah, so kebanyakan kalau macam pelajar di dot akan skip lah, walaupun dot dah ajar pelajar di dot mesti periksa dan uji. Kadang-kadang mereka ni test kejap on, okey dah tahu pump. Contoh pump. Mereka ganti pump, mereka ganti kapasitor. So komponen-komponen lain mereka skip. Dia tak boleh itu. Sebab di dot, walaupun benda di dot, kalau korang tengok lah, kalau siapa pernah follow di dot tahun 2016 lagi, atau di dot start akhir 2017, pertengahan ataupun penghujung 2017. Okey, kalau siapa pernah follow, tengok di dot prediction macam mana. Mula di dot prediction cekai-cekai je. Okey, bila dari semasa ke masa SOP tu di dot tambah. Sebab apa? Bila ada feedback daripada pelanggan, okey, bila dah ada ilmu, bila ada pengalaman, benda tu memang kita di dot akan add in dalam pemeriksaan. Kita nak elakkan, kita nak skip, kita nak elakkan, kita kena menjawab. Kita nak di dot nak elakkan satu hari pelanggan akan backfire. Dia tak boleh tu kan. Contohlah, kita hantar kereta, tiba kata semput-semput. Kalau bengkel tu okey, kata semput-semput, petrol apa? Petrol pump. Pump petrol kan. Ganti. Tengok bukan. Tengok coil plug. Misfire. Jadi, okey, kena periksa. Okey. So ni safety valve, kita dah cerita tadi. Okey, yang ni electro valve, kita tengok body dia. Okey, body dia sebab body dia plastik. Satu lagi tak pastilah sama ada bahan material plastik dia kurang bermutu ataupun tak cukup tebal. Wallahualam. Okey, body ni 90% bila dot pressure dia dah retak. Dia akan mengalami keretakan lah. Tapi keretakan itu tak menunjuk
tidak menunjukkan dia dah rosak. Okey, selagi dia tak melakukan pemeriksaan dan pengujian. Okey, 10% lagi periksa memang tak ada kesalahan letak. Okey, yang 10% jarang. Okey, macam ni. Dari bahagian sini dia tak ada kesalahan letak. Sini clear cantik, sini cantik, sini cantik. Okey, bahagian sini dah ada letak. Okey, letak sikit Okey. Okey. Apa kita uji? Kita ambil buat rekod, kita uji kejap lagi. Okey, so Didot akan buat pengujian, ambil rekod. So Didot akan cek 5 perkara. Dalam ni 6 lah. 6 perkara, tapi Didot akan buat rekod 5 perkara. Okey. Okey, first Didot akan cek heating element boiler. Thermistor, valve, soplet, TCO. Okay, first heating element boiler. Ni live, ni neutral. Heating element boiler cantik, ada 31.6 ohm, 31.5. So 31.5 ohm, so cantik. Baru-baru ni juga ada dapat satu persoalan dia cakap kalau boiler yang elok, boiler yang elok kita boleh check continuity. Okey. Dia nak buat clarify ni Okey, dia macam ni tau. Untuk menjadikan boleh baca rintangan continuity, boleh dapat rekod continuity menggunakan multimeter, dia bergantung pada multimeter. Okey, macam multimeter Didot ni, jika bacaan rintangan boiler ni bawah 30 ohm, dia akan jadi continuity. Boleh read continuity. Sebab tu soplet bawah 20 boleh check soplet GC87 atau soplet yang tak menggunakan boiler. Okey, yang tak menggunakan boiler. Okey, macam GC87, GC78, GC70, GC76, apa lagi? GC79. Okey, soplet tersebut boleh check continuity. Sebab apa? Baca rintangan dia bawah 30. Okey, multimeter Didot ni kalau bawah 30, dia boleh baca rintangan. Dia boleh, daripada rintangan tu kita boleh test continuity. Okey, dia bergantung pada multimeter. Sebab ada orang tanya, bang, saya punya boleh check continuity saja. Maksud continuity tu okey. Kalau tak percaya tengok multimeter, korang belilah apa register daripada 20, 25, 30, 35. Korang check continuity. Set mode continuity. Nanti kita tengok bila rintangan tu rendah, dia boleh baca dalam bentuk continuity. Okey. Tak cerita lagi pasal tu. Okey, so ni. Jom tunjuk. Okey, sekarang mode continuity. Tadi 31.5. Kita test 31.5. Dia tak boleh, nampak? Dia tak boleh baca bentuk continuity, tak boleh. Kalau bawah 30 dia boleh baca. Didot punya multimeter. Okey. Okey. Thermistor ini dah cabut So thermistor bacaan dia 100 lebih kilo ohm. Okey. Ada 184.
183, 183, 183.8, 183.7, 183.6 tadi pernah tengok. 183.6 kilo ohm. So cantik. Okey. Okey, valve ni warna hitam ni. Okey, so ambil baca rintangan dia. Dia dapat 800 lebih dalam keadaan sejuk. Okey. Dia 850 betul tak? 850.9. Elektrovalve dalam keadaan dia, elektrovalve ada dua bacaan tau. Dalam keadaan sejuk dan panas. Sejuk ni bacaan sejuk. Bila panas dia akan naik sikit. Untuk JYZ5 atau GC model GC96 ni dia akan naik 1 kilo ohm lebih jika dalam keadaan panas. Okey, dalam keadaan panas jika dia kurang pada tu, walaupun berfungsi, maklumkan kepada pelanggan. Cerita. Biar mereka tahu. Okey. Korang cerita, janganlah korang cerita menakutkan dia. Cerita sebenar. Okey. Benda boleh pakai. Okey. Cuma tak pasti katakan bila. Okey. Jika dia drop, okey. Cerita satu lagi, kalau drop bacaan dia, rintangan dia boleh kekal bawah dalam 100 ohm, dia boleh shortkan ni. Bahagian apa? Resistor ni, mana dia punya ni? Ni. Kosong resistor ni. Okay, dia boleh blow. Okey. Valve dah check tadi. Tak ada masalah bacaan dia. So plate pula. So plate. Neutral. Live. Ada 100 lebih. Ada 104. 103. 103.6. 5. 103.5. 103.5. Rendah sikit 103.5, rendah sikit. Dia punya bacaan rintangan pada heating element. Rendah sikit. Tak apa, nanti kita akan ujilah. Okey, last sekali TCO boiler. Okey, TCO boiler ada dua. Dia duduk bawah boiler. Dia duduk bawah boiler. Satu dia akan jaga api live dan satu lagi jaga api neutral. Okey. Untuk TCO kita cek menggunakan continuity. Buzzer. Kita nak uji dia continuity ada ke tak. Kalau yang TCO elok, bila kita test ada continuity, dia akan bunyi buzzer. Itu bermaksud TCO tu tak ada masalah. First TCO live. Mana point dia? Okay. TCO live. So cantik. Neutral. So cantik. Dua TCO ni tak ada masalah. Okey. Dari pemeriksaan menggunakan multimeter, semuanya baik, tak ada masalah. Itu multimeter. Lagi pasang balik, fasa ketiga kita test on. Okey lah, lupa satu lagi. TCO pula apa? So plate-nya apa? Thermistor. So plate-nya thermistor. So cantik, ada 185. 184.9 tu lah. Thermistor cantik. Okey. Kita pasang balik apa kita buka tadi.
panas sekejap. Tampal ni. Okey, jom kita pasang balik. Okey. Kejap lagi akan masuk fasa ketiga, dia akan cek. Kita akan test. Tapi sebelum test on, dia akan cek rintangan ke bumi pada kepala plug. Okey, ni kepala plug 3 pin. 1, 2, 3. Yang ni bumi, yang ni live, ni neutral. Okey. So, bila cek rintangan ke bumi menggunakan multimeter, jika dapat rekodkan baca rintangan, dia ada 4 kemungkinan. So, kemungkinan yang pertama, so bila cek rintangan ke bumi, kita dapat rekodkan baca rintangan ke bumi pada multimeter. Bila test on, bila masuk plug, test on, iron boleh on macam biasa, boleh guna macam biasa. Okey. Selepas guna, cuba balik ambil rekod baca rintangan ke bumi kat kepala plug, baca rintangan tu hilang. Okey. Sebelum guna dia ada, selepas guna dia tak ada. Okey, tu tak ada masalah. Okey, tu okey. Okey. Yang kedua, so bila cek rintangan ke bumi menggunakan multimeter, dapat rekod baca rintangan bumi yang tinggi. Bila kita test on, masuk kepala plug dekat dinding ke soket atau extension, iron kita on boleh on macam biasa, boleh guna macam biasa. Selepas guna, try cuba balik ambil baca rintangan ke bumi menggunakan multimeter, bacaan rintangan tak hilang, dia kekal. Okey. Ini menunjukkan ada komponen yang berhubung ke bumi dah nak rosak. Bukan rosak dah nak rosak. Cuma tak pasti dia akan rosak bila. Okey, steam iron tu boleh guna macam biasa cuma tak pasti. Okey. Dia akan rosak cuma tak pasti sahaja. Okey. Tu yang kedua. Okey. Macam pertama ni, sebelum guna ada, selepas guna dia hilang. Yang kedua, sebelum guna ada, selepas guna pun ada. Okey. So indikator tu dia dah bagi tahu. Okey. Menggunakan multimeter kita boleh trace komponen tersebut. Okey. So nombor 3. Nombor 3 ni jarang dan rare lah. Tapi Didot pernah dapat beberapa kali. Bila cek rintangan ke bumi menggunakan multimeter, so dapat rekod baca rintangan bumi yang tinggi. Bila kita test on iron boleh on macam biasa. Tapi steam up tak boleh keluar. Okey, ni menunjukkan ada komponen yang berhubung ke bumi dah rosak. Kebiasaan yang nombor 3 ni dia jarang tau. Memang jarang berlaku. Tapi macam Didot cakap tadi, Didot pernah dapat beberapa kali. Okey, kebiasaan kalau rosak, dia akan tak keluar nilai. Okey, kebiasaan yang keluar nilai semasa rosak, dia ada 2 kemungkinan saja. Satu, shorting ke bumi. Satu lagi macam tadi kap. Dah rosak. Di situ. Okey? Okey. Yang keempat, okey, bila cek rintangan ke bumi, so dapat rekod baca rintangan yang rendah. Rendah ataupun shorting. Okey. Maksud shorting tu, kalau pakai multimeter, okey, kalau Didot punya shorting tu, rintangan shorting, dia ada nilai lah 0.01 atau 0.02, 0.03. Dia bergantung pada multimeter. Mungkin multimeter korang pakai test, dia dapat 0.0. Itu bermaksud shorting terus ke bumi. Rintangan dah shorting. Kalau multimeter Didot macam ni, 0.3. Okey. 0.3 ni namanya dah shorting. Rintangan shorting dah. Okey. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, baca rintangan yang rendah. Sama ada beberapa ohm, kilo ohm ataupun 1 ohm. 1 ohm tu bagi multimeter Didot ni dia dah shorting. Multimeter kurang mungkin tak dapat, mungkin tinggi sikit.
Dia kata bergantung pada multimeter korang. Okey, macam multimeter didot, yang didot dah tahu kalau bawah dah 1 mega ohm hingga ke ohm, itu dah nilai shorting. Okey, shorting pula dia ada 3 situasi. Okey, bila cek rintangan ke bumi menggunakan multimeter, so dapat nilai rintangan shorting iaitu 0.0 atau 0.1, 0.2, 0.3 itu. Okey, bila dah berlaku macam ni, okey, bila pemilik cuba on, okey, ni namanya RCCB. Setiap rumah ada ni. Okey, bila dapat nilai yang 0.0 atau 0.1, 0.2, 0.3, okey, bila masuk saja kepala plug ke soket dinding atau extension, masuk saja, tak on lagi masuk aja, pak, rumah terus blackout, RCCB ni terus jatuh. Dia jatuh. Okey, ini menunjukkan steam iron ni dah mengalami kebocoran arus ke bumi atau shorting ataupun leakage ke bumi. Yang teruk lah. Okey, tu leakage teruk panggil. Okey, tu situasi pertama. Okey, situasi kedua, so pemilik dah masuk bila cek rintangan ke bumi, so dapat dalam sama ada 1 ohm dalam nilai kilo ohm atau 1 mega ohm, bergantung pada multimeter. Okey, bila pemilik masuk saja kat soket dinding, rumah tak trip, tak blackout. Okey, ketika pemilik switch on saja, rumah blackout dan RCCB dia trip, dia jatuh. Okey, ini menunjukkan ada komponen pada steam iron yang berhubung ke bumi dan mengalami kebocoran arus ke bumi, atau orang cakap leakage ke bumi lah, atau shorting ke bumi. Okey, ayat itulah. Okey, dan satu lagi situasi, pemilik dah masuk, dah switch on, rumah tak blackout, RCCB tak jatuh. Ketika pemilik switch on iron sini, tekan saja, dalam beberapa detik atau beberapa saat, rumah jadi blackout dan RCCB dia akan terpelantik ke bawah, trip, jatuh macam ni. Okey, so memang confirm lah ada komponen dan mengalami kebocoran arus ke bumi. So menggunakan multimeter kita boleh trace komponen tersebut. Okey, jom kita test. So multimeter yang bagus dia kekal OL macam ni, rintangan dia kekal OL. Ini adalah yang terbaik dan terbagus. Okey, satu probe ke bumi, satu probe ke live. Tak ada baca rintangan, cantik. Ke neutral pun tak ada baca rintangan, cantik. So bumi neutral cantik, bumi live pun cantik. So sip iron ni dia boleh on tanpa rasa risau. Bismillah. On. So tak ada blinking error. So untuk uji ni, so kita tak masukkan RainScape, kita akan biar. Okey. Okey, kita on Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pump yang elok ketika hidup, kalau buat test macam ni, ketika bergetar, air keluar dan bunyi getaran tak kasar,
itu bermaksud pump dia tak ada masalah. Kalau pump ada masalah, getah dia bunyi kasar tau. Kasar ya amat dan air tak keluar. Atau kalau keluar pun sikit je. Macam kecil tikus. Sikit je. Itu memang pump ada masalah. Ataupun kita boleh dengar pada bunyi getaran dia saja kita dah boleh tahu. Bismillah. Dengar getaran tu? Ni confirm masalah pada vibration pump. Dengar, confirm ini memang ada masalah pada vibration pump. Okey. Nak lanjutkan boleh dia pump dia akan berterusan bergetar, dia akan minta air. Okey. Okey. Ini Dido akan buat dipanggil bypass. Okey, Dido akan masukkan air secara terus ke dalam lubang boiler. Okey. Sebab cara Dido nak uji dia punya sistem sepenuhnya. Okey. Bila nak buat uji macam ni, bypass ni, air jangan terlampau banyak. Jangan terlampau banyak dan air jangan kedekut. Kalau kedekut, air tak cukup, ketika uji moden ni, dia kalau bergetar balik, bermaksud air kita tak cukup. Kalau terlampau banyak, nanti tengah uji, air akan menyembur dekat suplit. Okey. Saya rasa cukup. Bismillah, on balik. Okey, bismillah, on.
Okey. Test suhu soplet. Suhu soplet dia ada dua ketika pegun tu macam ni lah, dia panggil pegun. Okey. Pegun dalam 100 lebih. 100 lebih, 140 pun boleh. Okey. Sekarang ada 137.2. Ni baguslah. Okey, ni suhu pegun. Okey. Yang kedua, suhu ketika steam keluar. Bila steam keluar, suhu dia memang akan drop. Okey, dia akan drop. Okey. Nak tengok dia drop tu jatuh, kalau jatuh bawah 100 dia kena cepat naik. Okey, kalau lambat naik, okey, air akan menitis tau. Okey, kalau suhu soplet ni steam keluar, jika dapat check jatuh bawah 100, confirm air akan menitis. Time tu soplet sistem dia kena kick in. Dia kena masukkan arus 230 volt untuk panaskan. Tapi dia arus masuk dia tak boleh lama, dia sekejap je. Beberapa detik saja. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 pop dekat off. Okey. Sebab bahan atau material soplet ni, yang ni cast iron tau. Dia memang menyerap haba. Okey. Bismillah, tengok sekarang 100. Sekarang 134. Tengok sekarang suhu steam ketika steam keluar. Bismillah, soplet 22, 21, 15. Okey, 99. Nampak? Air keluar. Dia dapat 93, air dah start keluar dah. Okey, kejap Okey, Encik Farhan, Didot nak bertanya sesuatu Jika Didot silap, Didot minta maaf Sebab apa? Hidung Didot boleh ada bau benda wangi. Jika Didot silap, Didot minta maaf. Tapi hidung Didot ni dapat kesan. Didot tahu kalau bau besi panas macam mana, kalau bau busuk macam mana, kalau bau wangi steam tu macam mana. Okey, ni berdasarkan pengalaman. Okey, kalau Didot silap dia minta maaf. Okey, kebiasaan kalau steam ni wangi, dia ada dua kemungkinan. Pertama, pemilik dia menggunakan spray dia spray atas pakaian, dia gosok. Tu tak ada masalah. Yang kedua, pemilik masukkan pewangi dalam tangki air. Yang tu tak boleh. Okey? Tapi dia tak pastilah, Harap-harap hidung Didot ataupun teka Didot salah. Jika Didot salah teka, Didot minta maaf. Sebab steam ni, steam wap ni macam ada bau fragrant, ada macam bau-bauan. Okey. Okey, kalau Encik Farhan pernah guna, kalau dah hentikan, okey, kalau dah hentikan bagus. Okey, jika tak pernah guna, Didot minta maaf. Okey. Jika tekaan Didot ni salah. Okey. Bawah 125, 124, 123, 22. Ini 17. Tengok minat Satu, dua, empat. Okey. Okey, macam biasa. So, Didot akan biarkan selama 10 minit. Nanti selepas 10 minit, lampu pada pemegang air ni, dia akan terpadam. Lampu power turn, dia akan berkedip. Lepas tu kita reset balik. Okay, kita test balik. Okey. Nak tengok dia punya electrovalve. Okey. Ujian ni, SOP 10 minit ni, ujian dia lebih kepada electrovalve. Okey. Electrovalve, jika dalam keadaan panas, coil dia dah rosak. Okey. Jika terkena pada haba dalam tempoh tentu, dia boleh rosak. Kalau dah rosak, dah kena haba, dia boleh rosak. Jika dia okey sejuk, dia cek bacaan dia cantik, tak ada masalah. Itu tujuan SOP sebenarnya. Okey.
Okey, so nampak lampu pada pemegang ini terpadam. Dan lampu power button berkedip. Untuk reset balik, sama tekan power button atau trigger steam, mana-mana boleh. Untuk video kali ini kita tekan power button. Tengok lampu terpadam Bismillah, tekan. Nampak dia menyala balik. Okey, kita tunggu jap. Okey. Cuba sekali. Bismillah. Okey. So alhamdulillah, so ujian ni menunjukkan electrovalve tak ada masalah, boiler tak ada masalah, soket tak ada masalah, power tak ada masalah. So ada masalah sekarang berpunca, steam tak keluar ni berpunca daripada vibration pump. Okey. Okey, saja untuk hari ni. Nanti video ni dah kongsi dengan Cik Farhan untuk tengok. Okey. Kita akan proceed lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi. Dan terima kasih pada yang menonton. Assalamualaikum.